kasih. Alamak. Berikan kertas ini kepada guru yang paling berbakat. Berbakat ke? Berikan kertas ini kepada guru yang menjadi role model. Berikan kertas ini kepada guru yang menjadi role model. Wow. Thank you. Perasaan cikgu apa? Ya? Perasaan. Sangat terharu. Yeay. Berikan kertas ini kepada guru yang paling banyak guna perkataan senyap. Berikan kertas ini kepada guru yang paling banyak guna perkataan senyap. Perasaan saya betul lah. Sebab memang saya selalu suruh awak senyap dalam dewan. Berikan kertas ini kepada guru yang sentiasa memberi harapan. Berikan kertas ini kepada guru yang sentiasa memberi harapan. Harapan apa? Harapan palsu. Berikan kertas ini kepada guru yang sekali pandang terus murid diam. Berikan kertas ini kepada guru yang sekali pandang terus murid diam. Okey, betul? Berikan kertas ini kepada guru yang sekali pandang terus murid diam. Kertas ini kepada guru yang sekali pandang terus murid diam. Perasaan cikgu apa? Saya gembira sama hari guru. Berikan kertas ini kepada guru yang paling kemas tulisan di papan tulis. Berikan kertas ini kepada guru yang paling aktif sukan. Berikan kertas ini kepada guru yang paling kemas tulisan di papan putih. Betul ke? Betul. Perasaan cikgu macam ya ke? Ya. Okey, terima kasih. Cepat. Jom. Hello. Test mic. Berikan surat ini kepada guru yang paling aktif sukan. And then? Perasaan cikgu apa? Ha? Perasaan cikgu. Perasaan cikgu terkejut tapi hampir terkentut. Berikan kertas ini kepada guru yang paling ceria setiap hari. Okey, baca teacher. Berikan kertas ini kepada guru yang paling ceria setiap hari. Cikgu apa? Happy lah. Terutamanya tak nak murid saya nakal ni. Jadi anggap saya ceria pun dah cukup bagus. Berikan kertas ini kepada guru yang tidak pernah putus asa. Berikan kertas ini kepada guru yang paling penyayang. Berikan kertas ini kepada guru yang tidak pernah berputus asa. Perasaan cikgu apa? Perasaan saya tak ada perasaan. Okey, perasaan saya happy lah sebagai seorang guru. Okey. Saya tahu dia cakap apa. Baca. Tengok. Berikan kertas ini kepada guru yang paling penyayang. Bila masa untuk saya penyayang reka. Marah-marah. Sayang mana murid. Oh, kerja marah tu sebab sayang lah. Saya rasa sangat bangga dan sangat menyayangi. Jadi terima kasih pada. Berikan kertas ini kepada guru yang sentiasa mahu murid berjaya. Berikan kertas ini kepada guru yang paling banyak guna perkataan senyap. Berikan kertas ini kepada guru yang sentiasa mahu murid berjaya. Okey, terima kasih. Perasaan cikgu apa? Perasaan cikgu gembira lah. Sebab impian cikgu memang nak anak-anak murid cikgu semua berjaya dalam apa jua bidang mereka. Berikan kertas ini kepada guru yang sentiasa positif. Berikan kertas ini kepada guru yang paling rajin membuat rondaan. Berikan kertas ini kepada guru yang sentiasa positif. Positif sangat. Perasaan cikgu apa? Perasaan cikgu amat gembira. Selamat Hari Guru. Berikan kertas ini kepada guru yang paling rajin membuat rondaan. Okey, perasaan cikgu apa? Sangat gembira hari ini. Selamat Hari Guru. Dia tutup mata Dia sebab mata dia bengkak. Berikan kertas ini kepada guru yang paling sistematik. Berikan kertas ini kepada guru yang paling sistematik. Ha? Cikgu matematik, bukan sistematik. Berikan kertas ini kepada guru yang paling suka menangkap murid. Jam. Berikan kertas ini kepada guru yang paling suka menyangkap murid. Perasaan cikgu apa? Perasaan. Gembira. Pandai korang Berikan kertas ini kepada guru yang paling selalu cakap last warning. Berikan kertas ini kepada guru yang paling selalu cakap last warning. Oh yeah. Perasaan teacher apa?
Okey. Terima kasih kerana menghargai saya. Okey. Selamat Hari Guru kepada yang cakap benda ni. Last warning. Thank you. Berikan kertas ini kepada guru yang sentiasa membawa aura positif. Assalamualaikum. Kami nak buat interview kat guru besar, boleh tak? Interview? Okey, silakan. Okey, apa ni? Berikan kertas ini kepada guru yang sentiasa membawa aura positif. Saya? Okey. Apa perasaan cikgu? Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih. Saya menghargai apa yang kamu berikan kepada saya. Ini guru yang sentiasa membawa aura positif. Saya ucapkan terima kasih lah sebab awak anggap saya mempunyai aura positif. Tapi sebagai guru besar, saya memang pastinya akan memberikan aura yang baik untuk kamu semua. Sebab macam yang saya selalu cakap, kita semua mempunyai inspirasi untuk orang lain. Berusaha kepada murid-murid, pada cikgu, pada mak bapak dan awak pun macam tu juga. Jadi aura positif ni patutnya semua orang ada. Saya percaya setiap orang ada aura positif. Jadi kalau ada aura positif dalam saya, awak ambil. Okey, saya bagi. Awak sambut boleh? Boleh. Okey. Jadi mudah-mudahan aura positif ni akan melebar ke semua murid-murid. InsyaAllah. Apa pun saya ucapkan terima kasih. Alright. Okey, terima kasih. Terima kasih padamu cikgu. Jasa